Nampak ni, ini slot untuk sudut macam tu, sudut corner. Assalamualaikum guys, video hari ni aku nak ajar macam mana nak potong seketing SPC ni bersudut macam ni. Dengan bersudut macam ni, kau abaikan jarak ni sebab dinding ni tak siku. Tapi nak bagi cantik sudut tu ada cara dia. Dan aku nak ajar macam mana nak buat hujung dia punya seketing ni macam ni. Nampak cantik kan tepi dia kan. First kau kena ada of course lah meter saw ni. Ni nama dia meter saw, dia set dia untuk potong seketing. So kau boleh potong sudut macam ni, lurus, sengit, macam-macam lah kau boleh buat dengan meter saw set ni. And aku nak tunjuk macam mana nak buat kat sudut situ. Sudut situ kau kena potong 45 degree macam ni, 45 degree dia. So jom. So kau letak cantik kau punya set meter box ni. Okay, first kau prepare lah meter box set korang ni. Prepare atas meja je cantik. And then kita nak dapatkan sudut macam tu tadi kan. Letak part mana kau nak potong tu. Nampak ni, ini slot untuk sudut macam tu, sudut corner 45 degree. And then dia gaji macam biasa. Dah settle. So kau dapat sudut 45 degree dengan cantik pakai ni. Lepas tu untuk potong pula, kita letak ngam-ngam ikut sudut dia. Ikut sudut dia, tengok ngam-ngam cantik cun. Tanda lah pada mana kau nak potong. So nak potong lurus pun sama juga, boleh pakai benda ni juga. Letak sini and then potonglah lurus macam ni. Dia dah ada template dah, senang pakai benda ni. Automatik dia akan lurus cantik mat. Step seterusnya, pakailah gam coklat ni, gam kayu ni. Letak sikit-sikit tak boleh banyak. Stompok. Sebab gam ni kuat tau. Dia akan melekat kuat kat dinding pakai gam ni. Lepas tu lekatlah kat dinding korang. Lekat dan tekan. Sebabkan ini rumah aku ni tak siku, aku terpaksa tahan kejap dengan kayu. Kalau nak tape pun tak cukup kuat. Itulah kau perlukan set meter box ni dengan gam, dah boleh jadi sudut yang cantik. Untuk buat sudut tepi macam tu pula nanti aku ajar.